Hei, bunga. Hei. Ya, jangan kejar. Bunga ke? Jawa ni. Stage lah dulu tempat. Itu je lah. Lagi? 5-6. Sama. Apa dia? Waras. Okey. Alang-alang dah main telefon tu, apalah salahnya follow tu juga. Okey, kita tak kesepian lah. Kita kesepian. Sampai lambat kan. Apa kau buat kat sini? Oh, dah habis satu tau. Speed je. 15 minit je. Dia beli dua ni. Dia beli speed dengan panan. Okay guys, welcome to YouTube Bro Flintstone. So petang ni bro berada di Malaysia, Sakrong Music Run yang berlangsung dekat KLCC. Gila bro, start lewat 20 minit sampai lambat naik train tadi. Bukan salah train sebenarnya. Masih tergolek-golek atas katil sebab hujan tadi. So fikir nak pergi tak. Tahu-tahu sekarang ni bro dah ada kat sini. So anyway, kau tontonlah video ni sampai habis. Okay, siap. Kejar lagi kuih dah lepas. Ya, sedang kita bawakan. Tepi. Wih, apa ni? Simple. Ya. Hey. Aku sudah lama tak tengok rambut you tau. Hah? Kenapa? Lama tak tengok rambut you. Why? Sebab rambut you Ya. ada itu Ikan. Apa ikan lah. You know macam style orang luar dekat kan. Tak nampak macam orang luar negara juga. Aku tak tahu Jepun. Tak lah, gini. Okay. Hari nak kejar diorang depan. Besok je lah. You macam mana lah ni macam ni? Boleh. Okay lah. Okay. Okay guys, sekarang ni berada dekat hadapan Pavilion Kuala Lumpur. So, rasa dah 2 kali lebih lah ni. Ke nak 3, tak pasti. Alhamdulillah jaya kejar hadapan daripada belakang sekali. So nak cek mana diorang. Hei, bunga.
Jawab. Oh, jap. Hai Ruby. If you are a truly Malaysian, you know the lyric and you know the thrill. Mari nyanyi bersama. Apa tadi? 500 meter lagi. Apa pisang eh? Tengok ayo. Okay guys, medal dapat. Ni lah first time baru join run, dapat medal dulu sebelum sampai garisan penamat. Tu garisan penamat depan lagi. Dah dapat medal dulu lah. Okay, sikit lagi. Abang ni ke yang famous tadi oh? Abang ni ke yang famous tadi oh? Okay guys, ini finish line yang sebenar. Yang sebenarnya kat sini. Tapi itulah bro dapat medal 100 meter sebelum garisan penamat. Awal gila dapat kan. Itulah rezeki bro tadi berapa lambat 20 minit. Masa berlepas tadi pun tak ada orang. Alhamdulillah bro dapat kejar ada orang dalam tak sampai dalam 2 km pertama lah bro dah dapat kejar ada orang lah. Alhamdulillah. Okey, baju utama dia orang itu video je lah.
Okay guys, itu saja daripada bro untuk kali ni. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe YouTube Bro Filmstone. Paling penting apa dia? Paling penting jangan lupa tekan loncengnya.